sampaikan di parkir kereta, di kaki lima, di sinilah lebihan-lebihan jemaah tu akan solat. Assalamualaikum. Okey, inilah bangunan tambahan Dewan 2 tingkat. InsyaAllah hasil daripada sumbangan orang ramai yang akan menempatkan lebih kurang 700 ke 1,400 jemaah dalam bangunan tambahan Dewan 2 tingkat ini. Jom ikut akak. Meh. Okey, Alhamdulillah akak nak tunjuk pada semua di mana sumbangan orang ramai yang pada fasa pertama inilah hasilnya. Okey, menaik taraf elektrik di Masjid Kota Damansara ini. Ni semua hasil sumbangan tau. Dijangkakan masjid ini akan dikunjungi lebih ramai jemaah berikutan penambahan penduduk di kawasan Kota Damansara ini. Alhamdulillah, fasa pertama telah berjaya dikumpul dan sekarang ni yang ini adalah tapak untuk pembinaan Dewan Solat di Masjid Kota Damansara. Untuk fasa kedua, jom tunggu apa lagi? Jom ramai-ramai kita menyumbang ke Masjid Kota Damansara untuk pembangunan Dewan Solat.